Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini telah berlangsungnya majlis graduasi Hijrah Corner Skill program dengan kerjasama antara pihak MyRef di bawah peruntukan wakalah daripada pihak Afin Bank dan juga pihak Etika Takaful. Dan alhamdulillah di bawah Afin Bank seramai 10 orang peserta telah menjalani program ini, dan juga di bawah Etika Takaful seramai 20 orang peserta telah menjalani program ini. Peserta-peserta yang telah menjalani program ini adalah dalam kalangan penerima bantuan pembangunan asnaf daripada Majlis Agama Islam, dan juga seramai 30 orang peserta ini telah menyertai program ini bermula daripada tahun 2024 sehingga 2025, yang mana telah berlangsung selama 8 bulan. Mereka telah menjalani kursus-kursus dan juga pemantauan daripada pihak MyRef bagi mempertingkatkan kemahiran dan juga pengetahuan mereka di dalam untuk mengembangkan perniagaan mereka itu sendiri. Dan hasilnya pada hari ini kita telah menerima sebanyak RM lebih RM6,000 hasil sumbangan zakat daripada para peserta. Saya berharap mereka terus berjaya di masa hadapan dan terus konsisten dalam menjalankan perniagaan nanti. Assalamualaikum, saya Mariani binti Abdul Rahman. Saya menjalankan perniagaan dalam bidang urutan tradisional serta urutan penjagaan ibu bersalin. Sebelum saya join program ni, pendapatan saya amat menurunlah. Selepas saya join program ni sangat-sangat meningkat dari segi rezeki saya serta ilmu sangat-sangat berguna. Saya berterima kasih kepada penaja-penaja terutama MyRef, SHP, MAIK dan Etika. Terima kasih kerana sudi membantu usahawan kecil seperti saya. Assalamualaikum, nama saya Cik Nur Atikah binti Cik Omar. Saya salah seorang daripada peserta MyRef. Saya berniaga kuih kapik berinti. Alhamdulillah, sejak saya menyertai program MyRef ni, perniagaan saya makin lancar. Saya sudah ada keyakinan diri saya makin tinggi. Saya dapat ilmu yang banyak. Saya dapat ilmu untuk mengira untung rugi daripada produk saya inilah, perniagaan saya inilah. Jadi sebelum saya menyertai program ini, saya memang daripada zero, saya berniaga pun daripada sekadar saya nak berniaga sahaja. Alhamdulillah, lepas menyertai program ini, kami semua mampu untuk membayar zakat kepada pihak MAIK. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Afin Islami Bank Berhad, pihak MAIK dan pihak MyRef.